Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puna 5 ingin membentangkan tajuk kurang berminat mempelajari Al-Quran dalam kalangan kanak-kanak. Seperti yang anda tahu, pada masa kini terdapat kanak-kanak yang kurang berminat untuk membaca dan juga mempelajari Al-Quran. Mereka lebih kepada gadget seperti bermain laptop dan juga bermain permainan internet. Mereka mudah berasa bosan dan juga hilang fokus ketika sesi pembelajaran berlangsung. Ada juga segelintir kanak-kanak yang menganggap pembelajaran Al-Quran merupakan sesuatu pembelajaran yang susah dan juga kurang menarik. Oleh itu, isu kurang minat belajar Al-Quran perlu diberi perhatian kerana Al-Quran merupakan asas penting dalam pendidikan, kehidupan dan juga pembentukan kanak-kanak. Seterusnya, saya serahkan kepada punca kenapa kanak-kanak kurang berminat untuk belajar Al-Quran. Punca pertama adalah kaedah pembelajaran yang kurang menarik. Ini menyebabkan kanak-kanak merasa bosan apabila mereka tahu bahawa Al-Quran hanya perlu membaca dan menghafal saja. Punca kedua adalah penggunaan telefon bimbit yang tidak terbatas. Ini kerana kanak-kanak mengalihkan perhatian mereka kepada tempat yang tidak berfaedah. Punca ketiga adalah tiada galakan daripada ibu bapa. Seperti yang anda tahu, ibu bapa adalah guru pertama pada kanak-kanak. Jadi, sekiranya tiada sokongan, kanak-kanak merasa malas untuk mentelaah Al-Quran. Akhir sekali adalah kanak-kanak menganggap membaca Al-Quran itu adalah suatu perkara yang susah. Kerana apabila mereka perlu membaca, menghafal dan mengenal huruf-huruf tersebut. Okey, seterusnya itu kurangnya minat terhadap Al-Quran boleh memberikan beberapa kesan kepada kanak-kanak. Antaranya yang pertama ialah bacaan mereka menjadi kurang lancar. Yang kedua, mereka akan berasa takut untuk membaca di hadapan guru atau rakan-rakan yang lain. Selain itu, mereka mungkin tidak membaca dan tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai rutin harian mereka. Oleh sebab itu, dalam jangka masa yang panjang, ini menjadikan keadaan ini berlarutan sehingga menyebabkan mereka kurang memahami dan kurang menghayati Al-Quran. Oleh hal yang begitu, pembelajaran Al-Quran ini perlu dilakukan dengan cara yang meneronok dan santai dengan sesuai usia kanak-kanak. Pendekatan ini dapat membantu menarik minat kanak terhadap membaca Al-Quran. Ibu bapa dan guru juga memainkan peranan penting dalam membimbing serta menggalakkan kanak-kanak untuk belajar Al-Quran sejak mereka kecil lagi. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan minat kanak-kanak terhadap pembelajaran Al-Quran. Antara kaedah yang boleh digunakan ialah guru boleh menggunakan permainan, aktiviti interaktif, video, aplikasi dan juga kuis digital. Kaedah ini dapat membantu kanak-kanak untuk mendalami Al-Quran dengan lebih menarik tanpa merasa bosan. Hal ini dapat menarik minat kanak-kanak untuk mendalami Al-Quran dengan lebih dalam. Selain itu, ibu bapa juga boleh membaca Al-Quran di rumah bersama anak-anak. Hal ini dapat meningkatkan minat mereka untuk membaca Al-Quran dan memberi mereka motivasi dan juga semangat untuk mempelajarinya. Dan apabila anak-anak menunjukkan kemajuan dan usaha, ibu bapa haruslah memuji dan juga memberi motivasi untuk mereka menjadi lebih semangat. Kesimpulannya ialah pihak yang terlibat seperti guru, ibu bapa dan masyarakat haruslah memberi kerjasama untuk memupuk minat kanak-kanak untuk mempelajari Al-Quran. Setiap anak-anak yang mempelajari Al-Quran mempunyai peringkat pembelajaran yang berbeza dan juga kaedah yang berbeza. Mengikut umur dan kesesuaian, kita haruslah memupuk minat mereka, menarik minat mereka. Contohnya yang lebih muda haruslah melalui proses video ataupun permainan. Hal ini dapat menarik minat mereka untuk mempelajari Al-Quran dan memberi semangat untuk mereka mendalami ilmu ini dengan lebih dalam. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada pihak kami. Sekian, terima kasih.